Kalau nak buat sesuatu bisnes, dia kena ada modal yang dia sendiri punya modal. Zaman sekarang ni, orang nak buat bisnes, loan dulu. Buat personal loan ratusan ribu, set up bisnes. Tuan AJ, kalau saya dah sampai notice bankrupt ni macam mana? Sedangkan syarikat tak ada produk pun nak buat, tak ada bisnes. So sebenarnya mereka ada jalan. Ada jalan penyelesaian yang mana tak perlu pinjam dengan Alum, tak perlu pinjam dengan wang Malaysian. Saya rasa pihak debt collector ke third party ni dia tak kenal siapa pun kau. Saya cakap I boleh bagi you dua pilihan. Tapi dua pilihan ni, yang pilihan ni macam mana? Tak perlu ego, tak perlu malu sebenarnya. Setiap orang layak diberi peluang kedua. Dan setiap masalah yang datang pasti akan ada jalan penyelesaian. Macam Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Debt Podcast. So pada hari ini episod 3 kita ditemani orang yang tak asing lagi, iaitu Tuan AJ Jannatul Ain bin Jaafar, Presiden kepada Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia dan juga pengasas kepada JJ Consultant. Okay, Tuan AJ, apa khabar Tuan AJ? Waalaikumsalam. Khabar baik. Faris, macam mana? Sihat? Alhamdulillah sihat Tuan. Tuan pun sama Semakin orang kata, kalau kita nampak ni semakin kurus Tuan sekarang ni Kurus dengan memikirkan masalah-masalah di luar sana lah. Allahu Akbar. Tapi saya Alhamdulillah dalam keadaan yang waras dan bersemangat, sentiasa bertenaga insyaAllah. InsyaAllah. Okay Tuan AJ, Yeah. hari ini kita orang kata ada satu topik yang sangat-sangat meluas lah orang kata, yang mana topik ni berkaitan dengan bisnes. Business owner. Kebanyakan yang kita lihat Tuan AJ sekarang, makin hari makin ramai orang di luar sana nak buat bisnes. Dan macam cendawan tumbuh dah Tuan AJ. Tetapi realitinya kita tak pasti. Betul? Jadi pada hari ini, kalau boleh Tuan AJ, kita nak memborkarkan realiti yang berlaku sehingga menyebabkan business owner ni mengalami kerugian dan pinjaman sehingga jutaan ringgit. Banyak lah. Betul, sehingga jutaan ringgit lah. Okey, jadi Tuan AJ, kalau boleh lah saya nak tanya, ramai founder-founder ni kan sekarang nampak macam steady dekat luar sana. Tapi realitinya akaun-akaun syarikat diorang ni berdarah-darah. Maksudnya diorang dah mengalami keberhutangan yang sangat serius. Okey. Jadi boleh ke Tuan AJ tolong terangkan macam mana bermulanya kitaran maut sehingga orang cakap gali lubang, tutup lubang? Itu soalan yang sangat menarik. Okey, biasa semua orang bila tengok founder-founder ataupun business owner dekat luar sana, semua nak jadi business owner. Betul. Daripada kerja asal, boleh rasa nak resign dekat tempat kerja asal tu, nak buat bisnes. Nak buat bisnes, semua orang boleh buat bisnes. Kan? Cuma ada modal tak ada modal. Tapi kesilapan di situ, banyak business owner, terutama golongan muda ni, diorang bila dah 1 tahun ke 2 tahun run business, diorang nampak, diorang rasa yang diorang ni dah sustain, dah orang kata dah kukuh lah. Padahalnya semua aset-aset yang diorang ada tu mostly hutang. Kalau kita sebagai business owner, you kena ingat tau satu perkara. Kalau you beli kereta, apa jua you ada duit, you nak beli kereta sana sini, tapi you pun dah terfikir tak macam mana saving you punya company. In case lah, kalau owner tersebut mengalami masalah kesihatan ataupun accident yang mana tak boleh orang kata koma, tak boleh nak masuk pejabat sehingga berbulan-bulan, tanpa business owner, tanpa owner ni, macam mana company dia nak run? Kalau dia tak ada daripada awal untuk penyimpanan. Itu yang kita kata, kita ni sebagai pekerja pula, kita kena tengok siapa bos kita. Kalau bos kita ni balik kerja pukul 5, lepas tu pergi pula malam, pergi clubbing, pergi enjoy, beli kereta, beli tu, beli ni untuk kepentingan dia sendiri, tapi syarikat masalah hutang, syarikat run sendiri pun nak berhutang. Itu yang menyebabkan bila terlampau leka dengan lifestyle, akhirnya itu yang awak cakap tadi, akaun berdarah. So bila akaun berdarah, mereka panik, tak tahu nak bagaimana nak berbincang dengan pihak bank. Yalah, kalau dia nak berbincang dengan pihak bank, okey,
pihak bank mostlynya diorang kalau nak buat restructure ataupun penjadualan semula, bank nakkan bayaran itu penuh tunggakan. Tapi kebanyakan business owner tak tahu. Kalau dikacau, diganggu oleh pihak debt collector kan, sehingga pihak bank buat tuntutan LOD, tuntutan mahkamah dan sebagainya, lagilah diorang panik. So bila panik, ini yang kita paling takut sekali. Nama dah tak clear dekat institusi kewangan, akhirnya mereka terpaksa buat pinjaman dengan ahlong. So ini boleh dikatakan sebagai suatu komitmen lah kan Tuan Encik, komitmen bulanan yang mana diorang orang kata spend terlalu banyak tanpa memikirkan saving terhadap diorang punya company. Betul. Betul. Okey, so jadi Tuan Encik, pada pandangan tuan lah, apakah punca sebenarnya yang diorang boleh alami macam ni? Adakah semata-mata disebabkan alasan ekonomi yang sangat teruk ataupun disebabkan ego si orang kata owner tu sendiri Tuan Encik? Ego maksudnya dia orang ego. Maksudnya dia orang ego ni, dia orang nak nampak lah dekat depan semua orang ni, di mata masyarakat ni, yang bisnes dia orang ni berjaya. Sedangkan di belakangnya dia orang banyak hutang yang dia orang ada. Macam saya cakap tadi, okey, yang mana dia orang ni terlalu ikutkan lifestyle. Lifestyle mostly lah kita boleh tengok lah orang business owner 40 tahun ke atas, kebanyakan mereka punya bisnes semuanya sustain. Sebab apa? Daripada peringkat awal, diorang ni dah ada pengalaman. Okey, diorang buat bisnes daripada umur diorang masih muda. Sehinggalah umurnya 40 tahun. Jarang business owner daripada awal dia buat bisnes sehingga umur dia 40, jarang gagal. Diorang ada gagal sewaktu nak naik. Okey, sewaktu nak buat bisnes baru-baru tu. Tapi bila dah lama-lama dia ikut cara yang sepatutnya, okey, orang kata walaupun kita business owner tapi kita kena sedar diri. Bukan kita nak cakap apa. Kita nak kaitkan dengan influencer yang terkenal. Okey, influencer yang terkenal Khairul Amin. Okey, Khairul Amin duit berjuta-juta tapi masih lagi pakai Beza. Betul. Sebab apa? Sebab dia punya business mindset tu. Business owner tu yang mana dia kata selagi dia tak achieve apa yang dia nak, saving dia 10 juta ke misalnya kata, dia tidak akan boleh sama sekali belanja lebih daripada kemampuan dia walaupun dia ada duit. Sebab apa? Staff dia, kalau kita tengok banyak, ramai betul staff dia. So dia kena fikir pada staff dia. Kalau dia business owner ada kepentingan diri, okeylah aku dah buat bisnes setahun 2 tahun jagung ni, aku dah boleh pakai Ferrari, aku dah boleh pakai itu, so dia pun pergi, dia beli sana sini untuk kepentingannya, padahal dia tak tahu yang mana kes-kes yang sedia ada ataupun dia punya orang kata projek-projek nak masuk tak boleh tampung dengan hutang yang sedia ada. Akhirnya dapat notis kebangkrapan. So bila dapat notis kebangkrapan, syarikat kena digulungkan. Bila syarikat digulungkan, yang jadi mangsa adalah dia punya staff. Staff terpaksa lah cari kerja lain. Sebab dapat bos yang macam tu. Tapi untuk orang kata sebagai satu business owner, dia untuk declare kebangkrapan ni Tuan Encik, berapakah jumlah yang sebenarnya Tuan Encik? Bankrupt ni kalau kita tengok yang mana limit hutang dia, satu bank kena nak memikatkan seseorang tu kena berhutang 100,000 ke atas. 100,000 ke atas baru declare boleh bankrupt. dibankruptkan. Institusi kewangan boleh bankruptkan individu ataupun syarikat yang ada hutang 100,000 ke atas. So yang boleh declare dia bankrupt ni adalah pihak bank tu sendiri Tuan Encik. Bank hire lawyer pergi ke mahkamah, hire court. Okey, so kalau kita nampak lah, kita berbalik pada soalan Tuan Haji tadi kan, Tuan Haji ada bagi tahu yang mana pihak business owner ni dia dah ada lifestyle yang sampai diorang orang cakap meminjam dengan syarikat pinjaman berlesen. Betul? Itu yang pertama. Dan juga diorang berhutang dengan pihak bank juga. Maksudnya diorang punya aliran tunai diorang ni dah tersangkut lah, cakap Tuan Haji. Dia business owner ni, dia bagi saya lah, kalau nak buat sesuatu bisnes, dia kena ada modal yang dia sendiri punya modal. Kalau kita menggunakan modal kita sendiri, barulah kita faham apa itu modal. You bayangkan, you keluarkan 100 hasil titik perlu awak untuk meniaga berniaga lah nasi lemak dekat tepi jalan. Tapi kalau 100 modal awak hasil titik perlu tu awak dah keluarkan, bila satu hari perniagaan tu tak dapat lebih daripada 100,
maknanya awak rugi. So macam mana kita nak dapat lebih daripada 100? Kita kena buat upsell lah. Kita kena, bukan kau berniaga kau duduk tunggu orang. Orang tak kenal kau, kan? So maknanya kau kena buat apa? Kau kena buat live, kau kena buat promote produk kau berniaga kat mana. Sebab apa? Kau dah keluarkan modal hasil titik pelung kau. Tapi tak. Zaman sekarang ni orang nak buat bisnes, loan dulu. Buat personal loan ratusan ribu, set up bisnes. Tapi dia tak tahu secara long termnya dia boleh dapat ataupun tidak modal yang dia pinjam dekat bank. So bulan depan dah kena bayar dah loan tadi tu. Tapi bisnes baru run. Macam mana kau boleh ada jaminan bahawasanya kau buka je, kau tapak bisnes ni, ada orang datang dekat kau. Padahal kau syarikat baru, tanpa marketing, tanpa staff-staff yang sedia ada. Sebab kau baru buat bisnes, belum tentu staff kau ni perfect lagi. Nampak? Itu yang saya cakap. Kalau kita buat bisnes asal modal kita sendiri, baru kita menikmati perkara itu. Kalau kita dengan modal 100 tapi dalam hari itu kita buat nasi lemak, untung sale sampai 200, maknanya modal kita dapat 100, profit kita 100. So kita untunglah 100. Betul. So kita dapatlah modal kita balik, kan? Betul tak? Betul. Barulah kita nampak itu nikmat perniagaan. So dengan 200 ni kita tolak kos RM30. So ada berbaki lagi berapa? Ada baki lagi dalam 170. Ambil lah gaji RM10 satu hari, cukup lah. So ada modal lagi, modal kau ada 100, untung kau ada RM60. So mulakanlah RM160 ni beli barang perniagaan untuk tambahkan lagi nasi lemak kau. Daripada 50 bungkus tambah lagi pada 100 bungkus. Nampak? Peningkatan sale tu dengan produk kau yang ada. Ini tak ada. Run business, beli sana sini, akhirnya gaji staff dah tak boleh nak ni. So bila diorang sampai saja notice bankrupt, ada yang mereka cakap dengan Tuan NJ, kalau saya dah sampai notice bankrupt ni macam mana? Sedangkan syarikat tak ada produk pun nak buat, tak ada business. So macam mana saya nak tampung? Sebenarnya mereka ada jalan penyelesaian yang mana tak perlu pinjam dengan Alung, tak perlu pinjam dengan wang Malaysian. Kau ada jalan yang mana masalah yang kau hadapi tu sebenarnya kita boleh solvekan. Dengan bagaimana caranya? Datang jumpa Tuan NJ dengan kadar segera. Okay, so jadi owner-owner di luar sana yang mana orang cakap ada terjerat lah dalam orang kata keberhutangan yang amat serius ni Tuan NJ. Betul kan? So orang kata untuk lanjutan selepas ni kita berehat sebentar tu. Okey, kembali lagi kita dalam rancangan Debt Podcast. Okay, Tuan AJ, berbalik kepada soalan tadi yang mana kita cakap business owner ni dia sampai terjerat dalam hutang Tuan AJ. Sampai diganggu oleh debt collector dan juga pihak bank. Dan ada juga netizen di luar sana dia tertanya-tanyalah, ada ke business owner ni dia boleh diugut seperti yang macam selalu diorang ni kena. Maksudnya sebelum pukul 2 kalau tak bayar syarikat anda akan ditutup. Saya rasa pihak debt collector ke third party dia tak kenal siapa pun kau. Kau business owner ke polis ke, kau kerabat ke, kau hutang kau tetap kena bayar lah. Kan? Saya rasa dia tak ada pilih bulu pun. Betul tak? Betul Tuan AJ. Tapi apakah kesilapan besar yang orang kata paling merugikan kepada founder-founder ni Tuan AJ sehingga diorang ni berada di dalam ketakutan, sehingga diganggu oleh debt collector ni, diorang takut? Macam kita sebelum rehat tadi tu, saya ada bagi tahu. Okey, sebenarnya mereka ni walaupun ada default, ada dengan institusi kewangan iaitu bank kan, default dalam 6 bulan, 3 bulan. Lepas tu debt collector follow up, debt collector buat ugutan, hantar LOD palsu dan sehingga owner business ni tak tahu nak buat apa. Yelah, dah terlampau lifestyle sangat. Lepas tu bila dapat ugutan, mulalah rasa resah, gelisah, tak masuk office. Lepas tu hilang fokus dalam pengurusan syarikat. Akhirnya bakal di-bankruptkan. Sebelum break tadi saya ada bagi tahu. Okey, kalau diorang ni sebenarnya ada jalan penyelesaian, berbincang semula dengan pihak bank ataupun dengan lawyer yang dah take over kes tersebut,
mewakili institusi kewangan tersebut berbincang semula untuk bayar dengan kadar kemampuan. Cara perbincangan itu seharusnya kenalah melalui surat, email kan, ataupun walk-in terus di mana-mana cawangan bank tersebut berbincang. Tengok apa kata pegawai-pegawai bank yang memegang akaun syarikat tersebut. Sebenarnya boleh. Ada yang semalam datang kepada saya, dia kata dia dah dapat hearing sampai 2 kali dan naik court, and then mahkamah arahkan untuk dia buat bayaran, tapi masih lagi tak ada duit. So saya cakap dengan dia, ada tak aset ataupun account saving yang anda ada duit dalam account? Dia kata pun tak ada. Aset ada pun tanah rumah itu, rumah yang masih berhutang dengan pihak bank. So saya cakap dengan dia, you masih nak run business ataupun tidak? Dia kata kalau ikutkan sayang perjuangan dia dalam pengurusan bisnes tersebut. Tapi apakan daya, dia tak boleh nak bayar duit hutang yang dia orang syarikat dia beban sehingga 800,000. So saya decide, saya cakap I boleh bagi you 2 pilihan. Tapi 2 pilihan ni, yang pilihan dia macam mana? Pilihan dia datang ke pejabat. Ini rahsia saya. Saya tak boleh nak dedahkan dalam podcast ni. So datang je pejabat saya, insyaAllah saya akan advisekan bagaimana kita nak elakkan awak daripada bankrupt. Tapi kalau awak mampu. Tapi kalau awak tak mampu, bagaimana kita nak elakkan awak daripada sakit mental. Ada 2 kaedah sebenarnya. Kaedah macam mana? Datang, make appointment, bagi tahu dengan Puan Ayu, saya nak jumpa Tuan AJ dengan kadar segera. Tapi Tuan AJ, boleh ke kata kongsikan sedikit. Sebabnya Tuan AJ selalu tekankan prinsip di luar sana, hutang harus wajib dibayar. Tapi orang kata business owner ni, diorang ada ego diorang sendiri, Tuan AJ. Boleh ke kan, Tuan AJ kongsikan? Okey, boleh. Saya ni kalau nak kongsikan siapa yang minta nasihat saya tu, silap-silap you all pun terperanjat. Artis, lagi apa? Influencer, menteri datang minta nasihat daripada saya. Dapat tender-tender kerajaan, tapi kontraktor ni ada masalah hutang dengan bank. So dia kata, Tuan, saya dapat tender kerajaan 200 juta, tapi saya ada masalah pembayaran dengan pihak bank sehingga ada legal option. So apa cadangan Tuan? Saya bantu dia dapatkan pembayaran secara ansuran semula, kemudian nama syarikat dia dah clear, dapat balik tender kerajaan yang berharga ratusan juta tu. Saya kalau nak cerita ni, nak buka ni, you all nanti terperanjat siapa yang jumpa saya. Bukan sembang tau. So yang mana orang cakap ada masalah yang berkaitan macam tu, boleh datang jumpa Tuan. Boleh lah. Kenapa nak ego? Kenapa nak tak perlu ego, tak perlu malu sebenarnya. Setiap orang layak diberi peluang kedua, dan setiap masalah yang datang pasti akan ada jalan penyelesaian. Macam masalah Tuan AJ, ada jalan penyelesaiannya. Cuma cara saya nak bawa masalah tu macam mana. Tapi janganlah disebabkan saya ada timpa masalah ni, saya nak kena emosi sepanjang hari. Masalah tu tak akan selesai. Kan? Apa-apa pun cari penasihat yang pakar dalam pengurusan kewangan ataupun keberhutangan, iaitu Tuan AJ sendiri. Okey Tuan AJ, ramai juga yang orang kata business owner di luar sana, dia menghadapi hutang lapuk. Okey, yang mana dia ni tertanya-tanya jugalah, bila hutang lapuk ni dibuka balik, amount yang orang cakap gila-gila lah. Adakah amount yang didapatkan tu adalah muktamad dan diorang terpaksa bayar semuanya, Tuan AJ? Ada ke cara, kalau anda kata contohlah diorang terlibat, diorang ada masalah hutang lapuk ni, adakah cara diorang ada masalah hutang lapuk? Adakah caranya, macam mana nak mengatasi sekiranya diorang ada masalah hutang lapuk ni? Okey. Ini soalan yang lazim lah sebenarnya. Dia tak kira business owner ke apa kan. Kita cerita pasal individu lah. Mana-mana orang yang ada hutang lapuk. Macam contoh saya buka bisnes JJ Consultant ini. Sebelum saya nak menguruskan masalah-masalah hutang orang, saya kena check background saya dulu. Aku ada tak hutang dengan orang? So kita tak nak nanti bila kita run business sebagai penasihat, tapi
end up kita sendiri ada hutang lapuk. Malu kan? So sama juga sebelum kita nak set up business, kita kena settlekan hutang-hutang yang sedia ada. Okey, kalau hutang itu terlalulah tinggi, terlalulah besar, bincanglah balik dengan pihak bank untuk buat penjadulan semula. Kalau hutang lapuk, basically hutang-hutang lapuk ni semuanya bawah 100,000. Kalau tak adanya hutang 100,000 tu, masih lagi kita consider hutang lapuk. Tak ada. Kalau tidak, dah lama dah orang tu kena bankrupt. So, mostlynya hutang-hutang lapuk ni bawah 100,000. So, bila pihak debt collector dah membeli hutang itu kepada bank, okay, maknanya pihak bank dah jual hutang tu kepada third party. So first of all, sebelum awak berurusan dengan pihak third party, awak kena minta third party tu keluarkan surat vesting order. Apa maksud vesting order? Surat pengalihan kuasa antara pihak bank dengan pihak third party. So bila kita dah dapatkan surat tu sah daripada Mahkamah Tinggi yang mana memberi kebenaran kepada pihak bank untuk menjual hutang itu kepada third party. So kita kena tanya pula third party, hantar surat ini melalui alamat surat menyurat saya. So jangan berurusan melalui WhatsApp, jangan berurusan melalui call. Kita tak tahu orang tu sama ada sah ataupun tidak, third party ataupun tidak. Kita takut kita ni kena scam. So bila dah dapat surat tu, kita call balik, kita bagi feedback pada third party tu, kita tanya, okey, kita kena ingat hutang tu hutang apa sebenarnya. So kita tanya, ni hutang apa? Okey, misalnya dia kata hutang ni 10 tahun yang lepas kereta Wira Encik ditarik dan dilelong. Encik tak buat bayaran oleh institusi kewangan tersebut sehingga interest dah accumulate menjadi puluhan ribu. So bila awak dah tahu dah, asal kereta Wira aku tu 14,000. So bank lelong 10,000. Baki shortfall sepatutnya ada 4,000 saja. Kenapa boleh sampai 60,000 sekarang ni? Kau kena petikaikan. So kau jangan buat bayaran. Once kau buat bayaran yang ditetapkan oleh pihak dekolektor, sebelum pukul 2 kena bayar, kalau tidak kena sita dan sebagainya, kau buat bayaran bermaksud kau bersetuju dengan tuntutan yang dibawa tu 60,000. So maksudnya kalau contohlah ada juga debt collector kan, dia bagi tahu okey, cik hutang 60,000 tapi company bagi pengurangan, bagi diskaun, cik bayar 5,000. So peminjam ni lah dia rasa macam okey bayar 5,000 dah selesai. Bila dia bayar 5,000, tiba-tiba dapat lagi tuntutan yang nak kena bayar. So maksudnya Tuan AJ, dia, kalau kita nampak dekat sini, maksudnya ni adalah satu naratif dan permainan oleh debt collector lah untuk kita aktifkan balik hutang lapuk kita tersebut. Betul ke Tuan AJ? Itu pasal lah kita ni kena jadi peminjam yang bijak. Peminjam ni walaupun tak bayar hutang, kita ada akta yang melindungi kita pula. Akta iaitu akta had masa. Akta had masa yang kebanyakan melindungi kita. Okey, tu pasal lah banyak orang tak dapat tindakan mahkamah sebab hutang tu dah lebih daripada 6 tahun. Tapi sebelum you dapat offer daripada debt collector tersebut, dia kata syarikat dia bagi diskaun sempena kemerdekaan tak lama lagi ni, kita ni dia bagi kita diskaun. Sebelum kita nak buat bayaran tu, mestilah minta offer letter dulu. Selepas minta offer letter, kita baca, okey, pihak syarikat bersetuju tuntutan daripada 60,000, kini jalan penyelesaian penuh sebanyak RM5,000. Bayar dekat akaun sekian. So ambil surat ni, refer dengan bank asal yang kita berhutang. So kalau bank itu sahkan itu memang debt collector yang dia hire tu, baru buat bayaran. Selepas buat bayaran, kena ingat, kena dapat surat release letter. Kalau kita hanya bayar, tak dapat offer letter, tak dapat release letter, kita takut nanti 2 bulan akan datang, mereka buat tuntutan lagi. Okay, so jadi untuk kita teruskan kata topik perbincangan ni, kita dah nak sampai penghujung ni Tuan AJ. Kita berehat sebentar. Yes. Kembali lagi kita dalam Debt Podcast. Okay, Tuan AJ, sebelum saya mulakan topik terakhir ni kan, saya adalah terpandang dan tertengok sekarang ni yang orang kata sedang viral juga ni, dah hangat juga ni. Orang kata perdebatan antara Tuan AJ dan seorang influencer terkenal, Abang Pijon, tentang motor. Nampaknya macam Tuan AJ sekarang ni dah, orang kata dah main motor Tuan AJ Main motor nampak gaya macam tu lah. Itu yang awak nampak sebabkan
sebelum ni awak just nampak saya ni sebagai firm yang buat urusan perundingan kan. Tapi kita manusia yang sama. Ini kita buat nostalgia lah balik. Orang kata Tuan AJ comeback lah. Tapi Tuan AJ, siapa Abang Pijon tu sebenarnya? Ini soalan yang bagus. Sebenarnya okey. Kita ni berkolaborasi sebenarnya dengan pihak Abang Pijon ni pihak polis trafik. Sebelum dia jadi polis trafik tu banyak cawangan-cawangan yang dia dah duduk sebagai cawangan yang paling besar. Saya rasa SB kot, SB Special Branch. Okay. So dia dah duduk peringkat tu, kemudian dia masuk trafik. So bila dia masuk trafik tu, saya seronok tengok cara dia tu mendekati dengan masyarakat ataupun golongan-golongan muda yang bermain motor tu. So secara tidak langsungnya saya pun dalam bidang penasihat. So banyak kes-kes yang saya terima ada sedikit sebanyak berkenaan dengan anak muda. So kita orang collab lah. Tapi dalam kita orang collab tu, kita memberi awareness lah, nasihat kepada anak muda. Nak main motor, semua orang boleh main motor, tapi jangan sampai terjerat dengan alung macam tu. So berbalik kepada alung juga Tuan AJ kan. Kembalilah kita dalam topik pembincangan kita tadi tu, yang mana ada juga business owner ni dia terjerat alung disebabkan dia ada hutang dengan bank. Maksudnya dia dah kena ganggu oleh debt collector ni dan dia tak tahu nak cari mana duit, dia pun berhutang dengan alung. Kalau bolehlah Tuan AJ kan, boleh ke kongsikan sedikit lah, ada ke pengalaman Tuan AJ mengendalikan kes yang seperti ini? Kes sivil pengalaman saya banyak. Saya dah buat laporan dekat pihak Bank Negara Malaysia dengan pihak bank sendiri yang saya komplain lah, saya maklumkan customer kita bagi tahu debt collector hubungi dia untuk bayar hutang hari itu juga, tapi customer tu tak mampu bayar, and then pihak debt collector ni suruh dia pinjam alung. Dia sendiri bagi nombor telefon tu, dia kena alung ni suruh pinjam dan bayar balik pada debt collector. Ini kurang ajar sebenarnya. Sepatutnya institusi kewangan ni diorang kena monitor siapa debt collector yang diorang ni hire ni, apa background dia. Mana boleh background gangster, background gangsterism menjadi sebagai debt collector. Kau kena ikut law, faham tak? Kau nak menuntut hutang tu mesti kena bayar. Tapi kena ada cara tuntutan. Garis panduan Bank Negara Malaysia dah tetapkan. So kena follow. Kan? Tu yang pasalnya, baca soalan awak cakap, ada tak business owner buat pinjaman alung? Ada. Memang majoriti banyak. Diorang buat pinjaman alung. Kalau saya sebagai pelanggan, saya tahu satu syarikat itu jual produk tapi dia buat pinjaman alung, saya rasa terhinanya business owner tersebut. Kerana apa? Kerana produk-produk kau beli tu semuanya hasil duit haram alung tu. Tapi kau kutuk alung. Bila time kau susah nak bayar dekat bank, kau cari alung. Tapi duit yang kau alung tu, kau pergi beli produk-produk kau jual balik dekat pelanggan kau. Na'udzubillah min zalik. Apatah lagi kerja restoran, kedai makan, ada hutang dengan bank, tak boleh nak run, pinjam alung, beli ayam, beli daging, tapi kau hidangkan pada pelanggan kau dengan duit haram alung tu. Lepas tu kau kata kau tak aniaya. Ada banyak je, mostly banyak je business owner dekat luar sana bodoh, bangang. Mereka ni sepatutnya ada solusi. Bank dah ada sediakan perkhidmatan pelanggan bagi dapatkan nasihat. So banyak konsultan di luar sana tu tawarkan penasihat-nasihat. Bukan saya saja, banyak. Tapi carilah, ini tidak. Malu, sayang duit. Akhirnya tak ada jalan pilihan, buat keputusan pinjam alung. Jadi Tuan AJ, boleh ke, ada ke pengalaman satu customer lah kan, yang mana ada hutang sampai ratusan ribu ringgit, dia business owner, dia hutang ratusan ribu ringgit, dia datang dekat kita, akhirnya kes dia berjaya diselesaikan Tuan AJ? Banyak. Itu yang sebenarnya kan, apa yang saya lalui sekarang ni, kalau saya nak bongkarkan satu-satu nama, panggil orang, saya rasa ramai orang terpanjat sebenarnya. Banyak kes-kes saya dah selesai. Tapi malas kita nak cerita benda tu.
Sebenarnya ada banyak business owner yang kita dah selesaikan, tapi saya nak nasihatkan lah, kalau awak ada berhutang dengan bank, better awak fokus saja hutang dengan bank, bayar je hutang dengan bank. Kalau tak tahu nak berurusan dengan bank, datang je jumpa saya ni, buat pendaftaran konsultasi saya RM50. Lain lah. Lepas tu awak nak suruh saya berunding RM1,500. Saya buka lah sedikit. RM1,500. Rundingan, buat penjadualan semula, documentation semua saya uruskan. Itu kau kata mahal daripada kau nak dapat notice bankrupt. Jangan sesekali awak dah berhutang dengan bank, awak tak boleh nak run, awak tak boleh nak bayar, awak pinjam luar. Ada juga yang buat consolidation. Pinjam dekat syarikat konsultan ni, pinjam RM100,000 untuk bayar debt yang ada dekat bank. Kemudian konsultan ni adjust documentation, kemudian dia buat lagi loan dekat bank lain, pinjam RM200,000, RM100,000 kena bayar dekat konsultan tadi sebab dia pinjam. Lepas tu fees konsultan tu minta RM50,000. Lepas tu nak bagi pula dekat pegawai bank yang menguruskan, yang sign dokumen dia tu RM30,000. Akhirnya dapat dalam tangan cash on hand RM20,000. Kena tanggung hutang RM200,000. Tak berbaloi. Baik hang datang sini, saya yang uruskan, saya yang buat documentation, berbincang dengan pihak bank. Saya pun orang kata agak tertarik juga, macam Tuan Ejen bagi tahu tadi, ada ramai artis-artis yang pernah datang juga, menteri yang pernah datang juga, yang ada hutang-hutang bank dan ada hutang alung, dan ada juga influencer. Saya rasa ramai netizen di luar sana pun orang kata dapat lihat kan, ada satu page yang mana orang kata apa, owner kucing kan, yang membantu kawan dia sebenarnya Tuan Ejen kan, yang dia sendiri pun dah pernah dapatkan perkhidmatan. Owner kucing siapa ni? Bos Moon. Bos Moon. Dia dulu, bantu kawan dia kan. Tahu saya dulu waktu zaman PKP tu dia famous tu. Zaman PKP cakap saya. Zaman dululah, waktu saya tutup KWSP tu famous, dia pakai Ferrari macam-macam kan, sebab dia buat produk makanan kucing kan. Bos Moon. Ya, Bos Moon tu salah satunya orang kata anak muda yang pernah berjaya. Kemudian dia melihat kawan dia tu tak boleh nak run business disebabkan berhutang dengan Along. Kau kalau dah berhutang dengan bank, kemudian kau berhutang dengan Along, memang saya yakin dan saya percaya bisnes kau akan terlingkup sebab kau fokus untuk bayar dekat Along. Along ni bayar setiap minggu, setiap hari kan. Tapi akhirnya kau terabaikan hutang dengan bank. So Bos Moon ni dia nampak platform saya, dia bawa kawan dia tu untuk dia bantu. Akhirnya selesai. Alhamdulillah dah selesai kan. Dan hasil bantuan Tuan Ejen, kes dia pun dah berjaya diselesaikan. Yes. So boleh tengok sendiri dekat page Bos Moon ataupun boleh lihat dekat page Tuan Ejen juga. Okay. So Tuan Ejen, kita berbalik kepada pinjaman tadi kan. Untuk pemilik bisnes ni yang sedang tonton podcast ni, saya nak minta Tuan Ejen untuk bagi amaran keras dekat diorang. Yang mana sekarang ni kita dah tahu bulan kemerdekaan. Bila masuk orang kata bulan-bulan yang penting ni kan, banyak promosi-promosi di luar sana ni. Yang mana kalau kita lihat dekat social media, dekat orang kata TikTok ke, dekat mana-mana lah, yang mana ada ejen-ejen yang menawarkan pinjaman. Ada juga yang mana syarikat pinjaman berlesen yang menawarkan promosi. So boleh ke Tuan Ejen bagi amaran keras dekat luar sana untuk lebih-lebih lagi kepada business owner supaya stop buat pinjaman? So kita dah akhir rancangan lah. Betul, ni ada podcast kita lah. Okey, nasihat saya kepada orang ramai yang melihat podcast ini, biar apa yang kita ada ini kita lalui sahaja. Jangan kita terikut-ikut dengan lifestyle orang lain. Okey, jangan kita rasa cemburu dengan orang lain ada. Sebab apa? Mereka ada tu sebab hasil titik peluh mereka usahakan. Tapi yang kita ni, kita tak mampu nak jadi business owner, kita pun nak terikut-ikut disebabkan lifestyle orang tersebut. Ukur baju di badan sendiri. Dan jangan sampai anda pinjam dengan Along. Ingat, satu perkara, hutang itu harus dan wajib dibayar. Okey, itu kata-kata saya daripada semua penonton-penonton yang melihat Dek Podcast pada petang ini. Okay, so jadi penonton-penonton di luar sana, berakhirlah kita episod pada hari ini yang mana ada keberhutangan, masalah keberhutangan serius. Anda tahu nak cari siapa? Cari Tuan Ejen. Tapi kejap, doakan kita punya Dek Podcast ini akan tak lama lagi lah, insyaAllah. Mungkin kita akan ada tetamu-tetamu yang pakar undang-undang yang lagi hebat daripada saya. Wallahualam. Tapi kita dalam usaha kan untuk kita set up
podcast. Nanti kan kita tak boleh nak cerita sekarang. Ada benda tu kita akan confirmkan, anda lihat. Nantikan podcast yang akan datang. InsyaAllah. Episod 4, 5 mana tahu dah ada dah. InsyaAllah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.